Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam satu murid satu sukan, salam sayang semua dan salam Ramadan, okey? Hari ini merupakan hari pertama Ramadan 2026 dan saya sekarang sedang menunggu train sebab saya bekerja dan minta maaf lah mengas sikit sebab naik tangga. Dan hari ini saya tak dapat berbuka dengan keluarga sebab saya shift petang. So saya akan berbuka dengan kawan-kawan di office. Nanti saya tunjukkan, nanti saya bawa korang suasana macam mana berpuasa di office buat kali pertama. Saja saya nak tunggu train. Hi guys. Hai. Ya, aku buat macam ni. Aku cuba untuk buat macam ni. So sekarang dalam pukul 2.39. Bila nak buka ni? Lama lagi aku kan bila nak balik ni. Diorang bertuas sikit lah sebab diorang boleh balik awal. Kan kita orang balik pukul 5, 1 jam awal. Ara sedih sebab dia tak dapat buka dengan family. Kerana dia kerja malam. Sedih sangat. Ya, sangat. Lepas tu diorang balik awal weh. Diorang balik pukul 5. So aku 6, 7, 8, 9, 4 jam tak ada kawan. Ya Allah. Biasa berapa jam je. Yang ni tambah 1 jam lagi. Ya. So, apa perasaan sekarang pukul 2? Penat nak mati. Macam penat sangat lah. Sebab dia tak ada macam masa untuk kita lepak, borak-borak, santai. Tak ada break. Dia macam Okay, so budak ni dia akan pergi shooting petang ni. Good luck dengan Isha. So apa perasaan? Saya tak sabar sebenarnya nak berampus di sini. Kenapa semua orang nak berambus? Jangan tinggalkan aku. So petang ni ada shooting Jengah Bazaar. So all of you kena tengok nanti bila keluar. We gonna do shoot today. Aku teruskan. Shooting today. Lepas tu edit and publish terus malam ni. So nantikan. Kena buat juga. Hari ni shoot, hari ni publish. Yes. Ha? Bos sekarang ni tu. Susah lah cakap. Kau macam Syah abang ni. Berapa dia bang? Okay, so kita Bos orang tapi dan bos AJ. kita orang nak pergi ambil makanan. Katanya diorang ada apa? Siapa? Bank Rakyat. Bagi makanan. Kecil tak ada lagi? untuk orang yang kesian macam kita orang ni. Ulang. Untuk orang yang kesian macam kita orang ni. Kat sini ke kat sana? Kiri, kanan, kiri. Ayu. Apa dia? Ini mic. Hai, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Salam saya, sayang awak. Ada lagi ke? Rasa-rasanya cukup tak untuk kita semua? Jom kita tengok cukup ke tidak. Okay, insyaAllah cukup. Kalau saya nampak fotografer kat situ. Dekat tempat ambil makan tu lah. Oh, So kita akan masuk news, okay? Famous ni Kak Ayu. Terima kasih. Malu sangat. Malu sikit. Tak ni. Aduh macam aku tak nak macam ni. mana jom gerak. Hai Sam. Bye-bye. Wow. Hai. Saya akan kenalkan diri saya. Nama saya Ara Batrisha. Boleh panggil Ara. Saya intern multimedia. Okay. From Julai tahun lepas sampai Jun tahun ni. Tu pula. Saya dari Kolej Yayasan Melaka. Ni kenalkan ni grafik berita harian. Semua. Oh. Saya intern setahun. Nama. Nama saya Lia. Tak, diorang UiTM. ATM. 10 bulan ya setahun. Kak Ayu dulu masih grafik. Oh, akak dulu grafik. Yes. Saya I grafik. see. Tu semua geng-geng. Sebenarnya dah lama nak tegur sebab kan kita datang sini, balik sini. So, okey dah tu. Dapat perkenalkan diri, okey. Nasi lemak, ada ayam berempah, telur dan sambal dan Timun. timun. Nasi is from Bank Rakyat. Okey. Tak tahu ni kek apa?
Gula hangus. Gula hangus. Gula hangus. Rasa ni tak tahu apa. Kenapa awak punya kecil, saya punya besar? Okey, jom tukar. Ah? Saya suka. Tapi saya tak tahu nama tu. Cuba rasa. Rasa ini dapat apa raya. Salam Aidilfitri from Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin daripada Bank Rakyat, bank pilihan anda. Ciao, ciao. Oh, pasal aku dah ship out. Guys. So sekarang pukul 4.37 petang. Dan kawan-kawan saya semua dah balik. Betul. It's just me and you. And you and me. Dia semua dah balik. So dia hati ni rasa macam aku nak balik juga. Aku macam aku nak balik juga. Tapi aku sebab tunggu betul-betul sampai 5. Perut aku dah bunyi. Korang dengar tak? Korang nak tengok tak seseorang sosok Sosok aku benci dari dunia. Seorang yang aku boleh benci dari. Cantik lah lipstick kau. Matching dengan tudung. Tengok ni guys. Dekat sangat. Terus kamera dia hilang. Ponteng kaca. Tak function. Aku rasa daripada awal tu Dendam kesumat. This is Sam again. Korang nak tahu tak, dia ada talent. Dia ada secret talent yang perlu orang ramai tahu. Dan dia akan tunjukkan nanti waktu dia shoot Jengah Bazaar. Okay? Apa lagi? Aku rasa aku bodoh. Aku yang lagi kau buat kalau memilih VE ataupun producer. Itu apa ni? Malaysia boleh. Itu apa okey? Boleh boleh. Mana kau lebih suka? Itu soalan aku. Oh, sebab dulu ada pros and cons. Kan? Okay, apa pros and cons tu? Kalau producer ketik-ketik sepanjang masa. Hati-hati. Hak ni tak makan tau esok. Oh shit man. Makan orang. Hati-hati kepada producer. Sekarang pukul 7.03 minit. Kita ada lagi beberapa minit. Kita orang dah dapat makan tadi sebenarnya daripada Bank Rakyat. Yang Jasmine tunjuk tadi tu. Itulah makanan berbuka kita orang. Dan hari ni saya berbuka bersama Abang Mok dengan Kak Ayu je. Saya akan unboxing lagi sekali, okay? Yang pertama kita ada kuih. Ada 2 biji kurma. Ada kuih macam kuih bom macam ni, tak tahu kuih apa, inti dia apa. And then ada kek gula hangus. Gula hangus? Apa gula hangus? Macam tu. Lepas tu dia bagi juga air mineral. Terima kasih sebab saya lupa bawa botol. Lepas tu ada cutleries and tissues. Lepas tu ada duit raya, sampul duit raya. Lepas tu the main dish is nasi lemak ayam rempah dengan nasi lemak lah. Nasi lemak ayam rempah. Nampak? So terima kasih banyak ya. Kita tunggu, okay? Sekarang baru pukul 9.05 minit. 7.05 minit. Sorry. Maghrib 7.29. Kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi sebenarnya. Lama lagi. Amin. Kejam main kejam lompat atas telinga ni ah. Cakar. Berdarah. Jahat kucing kau. Ya. Memang jahat. Liar. Berdiri kan.
Seekor je. Dulu Sam. Lepas tu bagi order sebelah. Hai guys, sekarang pukul 8. Pukul berapa ni? 53 minit malam. And I'm going back home. Bye guys. Saja vlog saya hari ini untuk hari pertama berpuasa di office. Jumpa korang next episode, okay?